Wah, halo. Halo. Bang, tengah buat apa ni bang? Kalau goreng sini bihun Singapura. Bihun goreng Singapura Tapi abang ni yang famous buat mi goreng sotong mozzarella tu kan? Ya bang, betul bang. Bang, bihun Singapura satu, mi sotong mozzarella satu Boleh. dengan ais sarbat. Pasti. Mantap. Ni guys, original Penang daripada tahun 1977. Tapi lah ni abang ni buka outlet baru dekat kat mana ni bang? Warung Cik Senang, Kampung Baru. Kampung Baru KL guys. So kalau kau nak makan, dah senang, tak payah pergi Penang. Wah, dah siap bang Ya, Ni bihun Singapura ada udang Ya. Okey bang, macam ni satu portion berapa ringgit? RM10 je. RM10. Okey bang, abang buka setiap hari apa? Kita buka daily pukul 6 sampai pukul 2 pagi. Tapi 2 minggu sekali kita akan off. Tapi public ni tetap buka. Okey, mantap. Terima kasih. Ni dia guys, aku cakap korang view dekat tingkat atas dia boleh makan sambil tengok KLCC. Kat sini ramai orang, korang boleh duduk kat sini. So kali ni aku order mi sotong mozzarella. Aku order bihun Singapura guys. Tapi bestnya bihun Singapura ni boleh makan sambil tengok KLCC. Ketiga ni dia guys, yang special dekat seni mi sotong KL ni, air sarbat original Penang guys. Specialnya apa? Korang minum kat sini sambil tengok KLCC.